Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ini guys, saya nak buat review pendek saja untuk perbezaan antara Aveta Nova 200 dengan Aveta Nova 160 SE. Kita nak tengok apa perbezaan yang ada pada kedua-dua motor ni. First, kita nak tengok dulu untuk Aveta Nova 160 bersih SE. Kepala dia ni kita tutup sebab dah ada number plate, so tak boleh nak bagi tunjuk dekat orang. Okay, tapi dari segi dia punya bahagian dada ni, dia lagi simple, dia kosong saja macam ni. Cumanya kalau compare dengan Nova yang awal-awal dulu dikeluarkan, yang ini lagi nampak cantik dengan dia punya livery, lagi cantik dengan ada signature edition macam ni kan, lagi cantik. Dan ni adalah reka bentuk hadapan. Dia punya lampu DRL cuma ada dekat bahagian bawah ni sahaja. Manakala untuk Nova 200, dia punya reka bentuk lagi nampak versatile, nampak fresh dan juga lebih agresif, lebih sporty, dengan ada bentuk segitiga macam shield kan kat depan ni kan. So lagi cantik lah. Dan dia punya lampu DRL lebih nampak berbentuk X lah, korang tengok. Lebih nampak berbentuk X macam tu. Yang menariknya, Nova 200 didatangkan dengan winglet dekat bahagian hadapan, jadi nampak lebih handsome dan macho lah. Okay, so untuk Nova 160 pula, versi yang sebelum ni dia tak ada winglet. Jadi kalau kita compare dua-dua, memang Nova 200 nampak lebih handsome lah dekat sini kan. Okay, so ini perbezaan lampu dia. So lampu dia nampak lebih kurang sama saja. Beza dari segi lampu DRL bawah ni. Kalau 160 ni lampu DRL cuma di kat bawah, tapi yang lain-lain nampak hampir sama termasuk signal. Okay, manakala untuk Nova 200, dia punya DRL lagi cantik lah. Atas ni macam dah bentuk turning kan, membawa pergi atas ni, cantik ya guys. Okay, dan dia punya lampu utama dia nampak hampir-hampir sama lah. Jom kita main sikit lampu dia, macam ni. Dan dia punya lampu signal sama, tengok. Okay, so jauh sikit, macam ni lah perbezaan dia. Nampak hampir-hampir sama juga kan, cuma beza dari segi dia punya DRL ni lagi cantik lah, lagi manja, dan juga bahagian dada dah lain. Okay, so dari segi design sisi macam ni, actually lebih kurang sama saja. Dia tak ada banyak sangat, cuma beza dari segi livery. Tapi yang paling ketara dari segi seat lah. Seat Nova 160 SE ni seat dia macam ni, dia lebih kurang macam X 200 sikit tipis seat. Okay, manakala untuk Nova 200, dia punya livery memang cantik. Livery tu dia punya corak grafik dia lah, lagi cantik, lagi fresh. Pandai dia main warna, termasuk seat dia pun lebih nampak sporty, lebih ergonomik dengan ada backrest, dengan tulisan Aveta. Seat dia ni dah nampak macam aftermarket punya seat lah. Okay, dan dari segi dekat belakang sisa suspension macam ni, dia sama je. Okay, lain-lain benda dekat motor ni sebenarnya semua sama saja. Okay, kecuali engine dia lah. Okay, so dari segi design tepi dia lagi macam ni untuk Nova 200, dan ni pula Nova 160. Okay, antara perbezaan yang lain dekat motor ni, of course dari segi engine motor. Untuk Nova 160 dikuasakan dengan enjin 154.4cc single wide cam, ada 4 valve, liquid cooled CVT transmission, dan of course menggunakan fuel injection, yang mana dari segi horsepower mampu menghasilkan kuasa sekitar 15.8 horsepower pada 8,500 rpm, dan juga 14.7 Nm octane pada 6,500 rpm. So dia punya target ni memang lebih nak bersaing kepada Yamaha NVX dan juga Honda Vario 160. Itu target market dia lah. Antara perbezaan yang lain dekat motor ni, of course dari segi enjin motor. Untuk Nova 160 dikuasakan dengan enjin 154.4cc single wide cam, ada 4 valve, liquid cooled CVT transmission, dan of course menggunakan fuel injection, yang mana dari segi horsepower mampu menghasilkan kuasa sekitar 15.8 horsepower pada 8,500 rpm, dan juga 14.7 Nm octane pada 6,500 rpm. So dia punya target ni memang lebih nak bersaing kepada Yamaha NVX dan juga Honda Vario 160. Itu target market dia lah. Untuk Nova 200, dia ni sudah dinaik taraf lah. Ini dia lebih bersaing dengan AX200 ataupun motor-motor yang
besaran 174cc ke 180cc. Yang mana kali ni dia dikuasakan dengan enjin 183cc, fuel injection, liquid cooled, CVT transmission, yang mana dari segi horsepower dia mampu menghasilkan kuasa sekitar 18.1 horsepower pada 8000 rpm dan juga 17.6 Nm of torque pada 5500 rpm. Dan saya dah test drive motor ni, memang dia punya power dan juga dia punya torque, dia punya torque lah ataupun pick up dia memang terasa datang awal dan dia lagi agresif. Even dengan AX200 pun dia ini lagi terasa agresif. Okay, so dari segi komponen part-part yang lain, ada beberapa part yang dia boleh share. Contohnya macam CVT punya sistem, termasuk dia punya airbox ni dia boleh share dengan Nova 200 jugalah. Ada part-part yang boleh share tapi bukan kesemualah, ada sedikit part yang boleh share. Termasuklah benda-benda yang boleh share, apa, ABS 2 channel, tayar dia semuanya sama. Okey, termasuk dia punya sistem suspension menggunakan telescopic fork, dua-dua pun sama. Dia punya ABS sama, 2 channel, ada traction control. Nova 160 pun ada traction control, ABS 2 channel. Saiz tayar hadapan 180 ring 14 daripada CST. Dia sama sama dengan Nova 160, 180 rim 14. Okey, so dekat belakang dia punya sistem suspension pun sama saja, menggunakan dual shock jenis yang ada subtank. Nova 200 pun ada dual absorber ataupun dual shock dengan subtank. Saiz tayar kedua-dua motor sama, iaitu saiz dia 120/70 rim 14 daripada tayar CST. Samalah. Okey, meter kedua-dua motor ni pun sama. Ini untuk Nova 160, ini pula untuk Nova 200, sama saja. Traction control boleh on off, dua-dua pun sama. Switch button dia pun sama saja, tak ada beza pun, cuma beza dari segi sisi dan juga sedikit penambahbaikan ataupun sedikit update dari segi reka bentuk. Ini pun sama. Dia punya tangki pun sama juga, 10 liter. Tangki dia pun sama juga, 10 liter untuk Nova 160, sama macam Nova 200, 10 liter juga. Okey, dari segi ruangan storage, kedua-dua motor boleh memuatkan helmet full face. Ini untuk Nova 160, orang boleh masukkan sebuah helmet full face, tapi ruangan dia tekan sikit lah, so boleh tutup. Manakala untuk Nova 200 juga boleh memuatkan helmet. Ini dia, helmet full face juga guys. Okay, so bagi saya kedua-dua motor ruangan storage sangat-sangat practical dan juga convenience untuk pengguna. Okay, so itulah dia sebuah sikit pasal perbezaan untuk kedua-dua motor ini. So untuk Avita Nova 160 SE dia dijual pada harga RM8,088. Manakala untuk Nova 200 dia dijual pada RM8,488. So beza dalam 400, korang dah boleh upgrade ke Nova 200 ataupun korang minat dengan Nova 160 SE, terpulang korang. Pilihan itu di tangan korang sendiri. Okey, sekiranya kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Itiong Motor. Korang boleh kontak dengan Mr. Oscar. Nombor telefon, alamat saya dah sediakan dekat bawah.